2 rakaat, burung asal. Saya semayang 4 rakaat, siapa pahala lebih? Yang semayang 2 dapat pahala lebih. Afdal. Jadi kalau misal kata saya tanya, Puteri ni, saya tak ada kerja, saya pecen dolar ni. Ada kerja tak dekat RTM? Ada tak? Ada 2 kerja tak? Okey. Satu kerja 8 pagi, 1 tengah hari. Gaji RM100. Ada satu kerja lagi 8 pagi, 5 petang, gaji RM50. Saya nak ni. Siapa 5 petang ni? Saya. Siapa aku satu tu, gaji RM1. Petang Lagi boleh. untung. Petang boleh buat benda lain pun tak. Tamu. Saya nak, siapa aku 5 ni? Ani kata benda saya. Eleh nyusah ke diri. Tak, kalau saya pilih tu, Puteri kata benda saya. Katakan dia sedar tu. Maksudnya apa dah ambil yang mudah. Tak, orang kata gitu. Katakan tu Ustaz. Orang kata kerja banyak, kerja sikit, gaji banyak ada. Dia pergi pilih kerja banyak, gaji sikit. Orang ni cerdik kepada. Tak? Faham Ustaz. Jadi orang yang cakap macam tu, begitulah hakikatnya.